Ini 7 tanda badan anda mungkin perlukan probiotik. Kalau ada 3 daripada tanda ini, itu menunjukkan usus anda mungkin perlukan perhatian. Probiotik ni anda kena faham, bukan sekadar untuk lawas je tahu. Dia bantu untuk seimbangkan mikrobiom dalam usus yang berkait rapat dengan sistem imun badan kita dan juga kesihatan secara keseluruhan. Nombor 1, kerap kembung ataupun berangin. Bila bakteri usus ni tak seimbang, proses penghadaman tu jadi kurang efisien. Okay, nombor 2, sembelit ataupun cirit-birit yang kerap berlaku. Corak buang air yang tak konsisten boleh jadi tanda mikrobiom tu terganggu. Okay, nombor 3, mudah jatuh sakit. Sekitar 70% sistem imun kita ni berkait dengan apa? Dengan usus. Nombor 4, selalu rasa letih walaupun dah cukup tidur. Usus ni terlibat dalam penyerapan nutrien yang paling penting. Dan nombor 5, kerap ambil antibiotik sebelum ni. Okay, antibiotik ni boleh ganggu keseimbangan bakteria baik. Nombor 6, mengidam gula secara berlebihan. Ketidakseimbangan bakteria ni akan menyebabkan kita akan beberapa hari kita punya craving nak benda-benda manis. Dan nombor 7, kulit ni ada masalah seperti jerawat ataupun eczema yang sangat-sangat jelas. Okay? Kajian ada menunjukkan kaitan antara kesihatan usus juga kesihatan kulit, kita panggil gut skin axis. Jadi anda kena faham probiotik ini membantu untuk menambah bakteria baik dan menyokong keseimbangan mikrobiom dalam usus. Sebab tu saya jadikan probiotik ini sebagai rutin harian. Bukan tunggu sakit tapi untuk jaga sistem dari dalam. Okay? Kalau anda ada tanda-tanda tadi yang saya sebutkan, mungkin usus anda perlukan sokongan. Ambillah probiotik plus ni untuk kita punya sokongan kepada usus. Ambil tahu, jangan keliru.